Harga emas naik tak kaya, harga emas turun tak miskin. Soalan yang patut tanya, berapa gram emas dah berjaya kumpul? Sebab ramai yang sibuk tanya harga emas naik ke turun, tapi sebenarnya itu tak penting pun. Sebab masalah ramai daripada kita, dia asyik tengok harga emas naik turun, sampai dia sendiri pun tak beli pun emas tu. Air sekali, 1 gram pun tak ada, duit yang sedia ada tu pun entah ke mana dah pergi. Yang paling rugi adalah yang tunggu waktu yang terbaik nak beli emas. Jadi kita kena tahu, selagi kerajaan boleh cetak duit ringgit bila-bila masa, selagi itulah duit tu makin kecil nilai dia. Dan sebab itulah nilai emas ni makin lama makin mahal. Awal tahun 2025, harga emas dalam 400 lebih je. Hari ni dah jadi 600 lebih disebabkan duit kita tu tak memegang nilai. Sebab tu siapa yang ada saving lebih 3 bulan gaji dalam bentuk cash, nak selamatkan nilai duit kita tu daripada makin lama makin kecil, boleh alihkan dalam bentuk emas fizikal yang macam ni. Boleh simpan je dekat rumah, emas ni kecil je. Kalau takut hilang, takut kena curi, permulaan menabung melalui akaun Masgap. Siapa yang belum ada akaun Masgap, pergi dekat profile saya tu ataupun boleh DM.